Assalamualaikum. Selamat malam. So hari ni saya nak sambung matematik tingkatan 4. Bab 3. Penakulan logik. Okay, hari tu saya dah buat, hari ni saya sambung. Maaflah, salam saya tak on live. Kaki saya sakit. Waalaikumsalam. Kaki saya sakit, saya nak berdiri lama-lama pun tak boleh semalam. Ada bawah dia ada merkas sikit. Jadi nak bergerak tu tak begitu selesa. Rasa sakit. Memanglah kerja saya kena berdiri dan kena mengajar berdiri. Saya hari tu saya berhenti dekat bahagian bab 3. Ya, kat sini. Okey, saya berhenti dekat P jika dan hanya jika Q. Yang itu. Saya berhenti kat sana. P jika dan jika hanya Q. Saya dah buat sampai sana. So hari ni saya nak ajar tentang beberapa kita panggil terminologi dalam dalam kita punya bab 3 kita. Bab 3 penakulan logik. Okay. Saya panggil bahasa Melayu dan matematik. Saya suka buat macam tu lah. So yang pertama kita tahu apakah dia implikasi. Saya bagi contoh. Implikasi. Lepas tu dia ada bagi akas. Kita nak. Lepas tu kita tahu songsangan. Dan satu lagi kita panggil kontra positif. Yang ini dia selalu keluar. Biasa saya nampak dia keluar dekat objektif awak. Subjektif nak keluar pun boleh lah kertas bagian 2 awak. Okay. So contoh saya bagi yang simple lah supaya awak boleh nampak. Dan awak boleh kita panggil kaitkan, awak boleh fahamkan dia dengan mudah. Awak boleh gunakan dalam awak punya cara nak jawab soalan exam awak. Yang pertama adalah jika X kuasa 2, ni implikasi pertama, adalah sama dengan 81. Jika X kuasa 2. Betul lah, X kuasa 2 sama 81. Maka X sama dengan 9. Ini memang benar lah kan? Ini benar. Apakah dia akas dia? Akas tu macam mana? Akas dia kita kena terbalikkan dia. Kita tulis jika X sama dengan 9, maka S kuasa 2 sama dengan 81. Ini panggil akas. Okay, ni kita panggil dia akas. Songsang yang mana kamu songsangkan yang implikasi. Sini benar, kamu letak tak sama dengan. Okay, kamu terbalikkan dia. Jika X kuasa 2 tidak sama dengan 81, maka X tidak sama dengan 9. Ini adalah terbalik yang ni. Okay. Kemudian ada satu lagi. Kontra positif terbalik akas. Jika X tidak sama dengan 9, maka S kuasa 2 awak tidak sama dengan 81. Ini saya bagi contoh simple. Jadi anda boleh faham apakah dia akas, apakah dia songsangan, apakah dia kontra positif. Dengan contoh yang simple, kamu letak dalam kepala awak. Okay. Dan awak boleh gunakan untuk exam awak. Okay. Tak faham? Senang je. Ini bahasa Melayu ni, bukan bahasa Tamil.
Mungkin bahasa Melayu ni, bukan bahasa tampil. Tengok. Jika X kuasa 2 sama dengan 81, maka X 9. Ini akas. Ini aplikasi. Akasnya apa? Saya pusingkan dia. X ni pergi 9 ke depan. X kuasa 2 pergi belakang. Tu je. Tak susah pun. Tengok betul-betul apa yang diperkatakan. Surat time kamu umur 16 tahun, 17 tahun untuk ambil perkara-perkara ini dengan sangat serius. Jangan main-main lagi lah. Jangan main-main lagi. Tengok betul-betul. Yang kedua, songsangan pusing ni. Sini sama. Benda yang sama sebiji. Tapi dia tak sama. Okay? Itu kita punya songsangan. Kontra, kita kontrakan, pusingkan, kita terbalikkan ni. Bukan terbalikkan. Yang ni semua sama, kecuali ni adalah tanda tak sama. Itu je beza dia. So, letak ni dalam kita punya brain dan kita boleh gunakan dia kat mana-mana. Ini dari segi persamaan. Apa kata kalau dia ada dari segi perkataan? Perkataan maksudnya dia tulis jika Y faktor bagi 30, maka Y adalah faktor bagi 15. Saya bagi satu lagi contoh lah, di mana kamu kena tulis. Bila kamu tulis, dia kena tengok betul-betul. Saya bagi satu lagi contoh. Jika Y adalah faktor bagi 30. Jika Y ialah faktor bagi 30. Bagi 30. Maka Y ialah faktor bagi 15. Soalan macam ni famous kalau kat objektif. Maka awak boleh buat lah saya rasa. 6 jawapan dia. 6 apa? I don't understand. Okay. Ini bukan jawapan, ini bentuk-bentuk dia dalam kita punya 3.1. Dia suruh kita nyatakan akas, nyatakan songsangan, nyatakan implikasi, nyatakan akas, songsangan dan kontra positif bagi implikasi tersebut. Kejap saya tukar marker sekejap. Saya nak tulis warna lain. Akas saya cakap apa? Dia punya depan pergi belakang, belakang pergi depan, terbalik. Contoh, jika Y ialah faktor bagi 15. Ya, jika Y ialah faktor bagi 15, maka Y ialah faktor bagi 30. Ini terbalikan dia. Bukan terbalikan, tukar tempat. Faktor bagi 15. Nampak? Bahagian pertama tadi saya letak faktor bagi 30. Sekarang saya letak yang faktor bagi 30. Faktor bagi 30 ni saya letak kat belakang pula. Itu tukar tempat. Akas kau terbalikan je. Yes. Okay. Oh, namun ini semua pengikut setia Azri Walter. Saya suka tengok live dia kadang-kadang. Sangat bagus. Okay. Songsangan. Yang ini kita pastikan dia, kita terbalikkan dia punya kebenaran dia lah. Okay. Contoh, jika kita gunakan perkataan bukan kat sini.
Jika Y bukan faktor bagi 30. Bukan faktor bagi 30. Okay. Maka Y bukan faktor bagi 15. Bukan faktor bagi 15. Ini dari segi perkataan. Tadi saya buat daripada segi nombor. Okay. Yang kedua, yang ketiga kontra positif. Yang ni kita nak letak perkataan bukan kat sini. Jika Y bukan faktor bagi 15. Bukan faktor bagi 15. Maka Y bukan faktor bagi 30. Okay. Simple saja. Biasa soalan ni keluar kat bahagian objektif ada. Bahagian B ada. Bahagian C jarang keluar. Tu saya nampak lah. Kalau dia nak keluar juga kat bahagian B tahun ini, itu nasib kamu. Nak buat macam mana kan? Kalau keluar kat bahagian C, untunglah. Yang soalan ni tak susah sangat. Soalan ni senang je. Bab ni tak susah. Bab ni senang. Okay? This bab is easy. So, kamu boleh score sebenarnya. Salah satu bab yang kamu kalau keluar 4-5 markah, kamu boleh dapat kalau bahagian B lah. Yes. Bab ni banyak tulis ayat-ayat. Saya pun sebenarnya tak suka bab ni. Nampak macam mana kan? Daripada zaman saya sudah ada lah. When I was small, dia sudah ada. Okay? So, kadang-kadang kalau dia keluar dekat bahagian macam ni lah. Dia suruh kita cari apa tu? Dia bagi satu persamaan. Dia suruh kita cari akas. Lepas tu dia suruh kita cari nilai kebenaran. Masuk. Memang masuk periksa. Jangan takut. Apa yang saya buat ni semua masuk periksa. Tak ada masalah. Exam keluar. Exam keluar. Kalau 3.1 ni dia terlampau simple sangat. 3.2 dia ada implikasi 1, implikasi 2. Ada. Kamu kena tulis kedua-dua implikasi dia. Lepas tu dia ada deduksi, dia ada induktif. Keluar dalam exam awak. Okay. Dalam bab hujah. Hujah pun keluar juga. Ni banyak tulis ayat-ayat. Saya pun sebenarnya tak suka bab ni. Kalau diberi, tapi bab ni senang dapat markah lah. Dia senang dapat markah. Okay. Bab, sebenarnya saya panggil dia bahasa Melayu dalam matematik. Saya panggil bab ni bab bahasa Melayu dalam matematik. Banyak tulis ayat. Last minute pelajar akan dia concentrate kat sini pun dia boleh score, tak ada masalah. Okay. Okey, bagi setiap pernyataan berikut, tulis pernyataan yang dikehendaki dalam kurungan. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Ini macam ni pun boleh keluar. Contoh dia bagi, jika X saya kurang 5, maka X kurang B. Maka X kurang 8 B pula. Saya nak akas. Akas tu apa? Kita terbalikkan ni. Betul tak? So, yang ni kita nak tulis akas. Ini akan jadi akas. Jika X kurang 8, maka X kurang 5. Adakah dia betul? Tak. So, nilai kebenaran palsu. Nilai kebenarannya adalah palsu. Kenapa? Apa sebab? Sebabnya, kalau X saya kurang 8, iaitu X saya 7. Contohlah,
Saya ambil X saya 7. Maka X saya tak boleh kurang 5. Tak mungkin. Contoh saya bagi, kalau X saya 7. X saya kurang 8. Tapi X saya tak boleh kurang 5. So benda ni palsu. So that's how you should do. You tahulah soalan macam ni, dia keluar macam ni, you kena harus tahu jawab. Ni bagian A, kertas 2. Kalau bagian objektif, banyak soalan macam ni boleh keluar. Tapi dia bukannya banyak sangat sampai 10 soalan, tak adalah 1-2 soalan je. Pasal dia soalan dia ada banyak. Kamu ada 53 topik kamu dah kena cover. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. 5 tahun punya pelajaran kamu kena belajar. Kamu kena ulang balik. Yang form 1, form 2, form 3, form 4 kamu kena ulang gaji. That's why cikgu saya buat kelas satu hari satu subjek, satu hari satu tingkatan saya ajar. Minta maaf semalam saya tak ajar lah. Kaki saya dah sakit. Saya memang suka mengajar berdiri. Kaki saya dah sakit. Dan kulit saya yang kat bawah kaki saya tu dia merekah, pecah. So saya sakit. Saya tak boleh berdiri sangat. Okay. Kita belajar hujah pula. Apa dia hujah? Okay. Hujah adalah proses untuk membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang diberikan. Contoh dibagi premis. Hujah. H-U-J-A-H. Hujah. Okay. So, hujah ada 2 jenis. Kita panggil hujah didaktif, hujah induktif. Okay. So, hujah ni ada 2 jenis. Satu didaktif, satu induktif. So, kamu kena kenal apakah dia hujah didaktif. Ini pelajaran 3.2. Kita tengoklah sejauh mana boleh pergi. Kalau saya tak boleh habis hari ni, kita habiskan minggu depan. Tengok macam mana lah. Siapa yang dah belajar sampai sini form 4? Saya rasa tak ada kot. Form 4 dia happy go lucky. Dia tengah honeymoon dia. Tahun depan kamu kena. Tu je lah. So, kamu belajar lah. Form 4 belajar betul-betul. Kamu boleh tanya abang-abang kamu yang dekat, kakak-kakak kamu yang dekat form 5 tu. Mereka baru nak belajar form 5 betul-betul. Ada. Tapi bila nak belajar form 5, mereka kata, alamak, form 4 punya kena tahu juga. So, mereka terperangkap. Tapi masih lagi awal lagi lah. Anda boleh kejar lagi. Tentukan sama ada setiap hujah berikut adalah hujah didaktif atau hujah induktif. Berikan justifikasi anda. Contoh jadi saya soalan ayat. So nak tulis ayat. Itu masalahnya. Topik ni pun tidak begitu popular lah. Okey, saya kata semua saya bagi satu soalan Semua segitiga mempunyai mempunyai sudut pedalaman 180 darjah. Sudut pedalaman 180 darjah. Maksudnya hasil tambah semua sudut pedalamannya adalah 180 darjah. Lepas tu dikata ABC sebuah segitiga ialah sebuah segitiga. Okay. ABC mempunyai hasil tambah sudut pedalaman sudut pedalaman 180 darjah.
Soalan dia apa? Soalan dia kata, tentukan sama ada setiap hujah yang diberikan ni adalah hujah didaktif ataupun hujah induktif. Berikan justifikasi anda. So, untuk sekejap saya nak ambil satu pen. Saya punya pen hitam dah habis. Sekejap. Saya nak buka. Sekejap Okay, saya ambil sekejap. Okay. Okey, inilah satu hujah didaktif. Kenapa? Okey, dia bagi kita persamaan umum, lepas tu belakang ni kita dah buat khusus. Dia adalah hujah didaktif. Hujah didaktif. Dia suruh kita tentukan sama ada hujah didaktif atau hujah induktif. Kerana kesimpulan khusus dibuat. Berdasarkan kesimpulan khusus dibuat dibuat berdasarkan premis umum. Dekat sini ada satu kenyataan umum, iaitu yang ni. Semua segitiga mempunyai sudut pendalaman 180 darjah. Premis yang guna dibagi ABC ialah sebuah segitiga. Maka ABC mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Yang bahagian bawah ni adalah kita punya premis. Kesimpulan khusus. Mula-mula umum, lepas tu khusus. Maka dia kita panggil didaktif. Dia adalah satu hujah didaktif. So, pelajar kena tahu macam mana nak tulis. Markahnya senang saja. Kalau kamu belajar macam mana nak tulis dia punya value, kamu dapat. Ini contoh hujah didaktif. Sekejap lagi saya akan bagi awak contoh hujah induktif macam mana. Induktif dia bagi awak satu senarai penyelesaian, kamu buat satu kesimpulan umum. Terbalik. Yang ni bagi umum, awak bagi lepas tu diberikan khusus, ini hujah didaktif. Okey. Contoh saya bagi satu lagi contoh, awak tengok. Yang tu adalah yang saya nak bagi contoh ni adalah contoh hujah induktif. Okey. Nanti saya updatekan lah. Tak lama lagi bulan depan lah. Next week kita akan raya kan. So saya akan info mungkin time-time raya tu saya akan saya punya live saya tak akan buat dulu. Lepas raya saya akan buat live. Last day saya buat live tu saya akan bagi tahu bila saya sambung nanti. InsyaAllah. Last day bila saya pun tak tahu. Okey, soalan B. Dia kata 1 sama dengan 3 kuasa 1 kuasa 2 sama dengan tolak 1 tambah 1. Yang ni soalan ni dia bagi. Yang ni diberi. Lepas tu dia kata 9 ni adalah sama dengan 3 darab 2 kuasa 2 tolak 1 tambah 2. Betul? 4, 12 tolak 3. Okey. Lepas tu 23 ni adalah sama dengan 3 kuasa 2 tolak 1 tambah 3. Lepas tu 43. Ini soalan tau. Ini bukannya rumus atau apa-apa. Ini satu soalan. So daripada soalan ni kita kena buat satu. Ini kita namakan dia hujah apa. Yang ni lah hujah induktif. Kerana kita bagi satu kesimpulan kecil, kita buat satu kesimpulan umum. Apa kesimpulan umum dia? Kesimpulan umumnya lah, yang ni berubah 1, 2, 3, 4. Maka 3n kuasa 2. Apa yang berubah kat belakang? 1, 2, 3, 4 yang lain tak berubah. Maka tolak 1 tambah n.
Dan N kita bermula dengan apa? N kita bermula dengan 1, 2, 3, 4. Okey? Dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Okey? So, ni adalah satu hujah induktif. Apa justifikasi kita nak bagi dia adalah satu hujah induktif? Okey, kerana kesimpulan umum dibuat. Kerana kesimpulan umum dibuat, okey, berdasarkan premium khusus. Berdasarkan premium khusus. Faham? So kamu kena tahu macam mana kita nak buat premium. Bukan macam mana kita nak kenal dia. Sama dia adalah premium pula. Premis. Sorry. Premium dah orang kata dia adalah apa tu? Insurans. Terima kasih Nurul Iman. Premis khusus. Itu dah. Dan saya nak bagi tahu. Dia ada hujah deduktif, ada hujah induktif. Ini contoh hujah induktif. Tadi punya lah ada contoh hujah deduktif. Ini induktif. Okey? So, ada masa lagi saya akan masuk bahagian premis. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Ini memang famous keluar. Ini memang famous keluar. Bab ni memang kena tulis banyak lah. Tapi nak buat macam mana? So, you have to bear with it lah. No choice. Nanti bab 4 kita akan belajar tentang operasi. Itu dalam tingkatan 4. Operasi saya tak buat hari ni kot. Operasi set. Set. Interesting. Set. Dia ada banyak benda yang kita kena tahu. Sambungan daripada set kamu belajar dekat tingkatan 2 kot. Kalau tak salah saya. Kita tengok macam mana. How it goes. Okey, yang pertama, yang ni soalan dia. Tentukan sama ada hujah deduktif. Tentukan sama ada hujah deduktif berikut. Deduktif berikut. Adalah sah dan munasabah. Macam ni pernah keluar. Munasabah. Maka kerana soalan macam ni, dia keluar dekat buku teks. Jadi, dia akan keluar. Jika tidak, berikan justifikasi anda. Jika tidak, berikan justifikasi anda. Maknanya kita kena beri sebab. Kalau bukan. Contoh saya bagi premis 1. Semua nombor premis 1 saya bagi. Premis 1. Semua nombor ganjil. Semua nombor perdana nombor ganjil. Betul ke? Ini premis pertama. Premis kedua, 11 adalah nombor perdana. Ialah nombor perdana. Dan dia bagi kita kesimpulannya ialah 11 ialah nombor ganjil. Kesimpulan 11 ialah nombor ganjil. Okey. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Dia sudah bagi. Okey. Adakah dia sah? Dia sah. Dia betul.
Apa yang betul? Kesimpulannya betul. 11 lalu nombor ganjil. Tapi adakah dia munasabah? Dia tak munasabah kerana premis satu palsu. Okay? Sah tetapi tidak munasabah. Tidak munasabah kerana premis satu palsu. Kenapa saya bagi tahu premis satu palsu? Kerana kita ada satu lagi nombor perdana, iaitu 2. Nombor perdana 2, dia adalah genap. So kamu kena tahu. Bab ni memang boring sikit. Tapi no choice lah. Bab ni dia boleh, kamu belajar betul-betul, kamu boleh dapat dia punya, what do you call that, marker free. You boleh collect. Okey, macam mana sah dan munasabah? Ini sah tapi tidak munasabah. Ada satu lagi sah dan munasabah. Dua-dua. Jom kita tengok. Saya kena padam Saya padam yang belah sinilah. Because I nak tulis balik. Memang bab ni kena banyak tulis. No choice. Okay, rasa saya bagi satu lagi. Jika poligon K mempunyai 5 sisi. Jika poligon K mempunyai 5 sisi. Poligon K ada 5 sisi, memang kita tahu dia pentagon. Betul tak? Kalau kamu tak tahu, that means you form 2 ada masalah. Jadi sometimes soalan macam ni kita kena belajar, kita kena ada information sikit tentang matematik basic kita. Because kalau kita tak buat, nanti masalah lah. Sekejap saya nak gerakkan depan sikit. Saya banyak perkataan ayat kan. Tulisan saya pun tak besar sangat. Tempat saya pun tak begitu besar. Jadi saya dekatkan sikit lah. Satu tapak ke depan. Jika poligon K mempunyai 5 sisi. Kat mana saya tulis tadi? Ni tadi buku surat berapa tadi? Ni dia. Maka poligon K ialah pentagon. Maka poligon K ialah pentagon. Yang ini adalah satu maklumat yang tepat. Okey. Yang kedua, poligon K mempunyai 5 sisi. Premis lah. Poligon K mempunyai 5 sisi. Siapa kesimpulan dia? Dia kata poligon K adalah pentagon. Ialah pentagon. So hujah seperti ini kita panggil sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Sah kerana kesimpulannya betul. Munasabah kerana premis 1, premis 2, dua-dua betul. So macam tu lah, kamu kena ada that knowledge. Hai Iman, apa khabar? Iman ada kat sana Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Iman kat Kelantan kan. Ini anak murid saya ni, darjah 1. Tak apalah. Satu hari nanti Iman kalau balik ke Johor Bahru nanti boleh belajar dengan saya lagi sekali Tak apa. Saya doakan Iman kat sana, Iman jadi budak baik tau. Belajar betul-betul. Dengar cakap mak. Besar nanti jadi orang yang sangat-sangat berguna. Tolong mak bapak. Faham? Ni anak murid saya, darjah 1. Saya memang ajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Anak murid saya pernah ajar dia daripada darjah 2. Sekarang dah form 4. Dia ikut saya lama lah. Sekarang dia sudah form 4. Ajar Math form 2 bab 2. Kamu nak belajar form 2,
kamu masuk hari Khamis. Hari ni saya tak buat. Masuk hari Khamis jam 10 tengah malam. Alhamdulillah, lepas raya balik iman datang. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu pun doakan Iman jangan takut. Nanti Iman dah okey, nanti semua dah okey, boleh belajar balik dengan Sir. Okay, Maths Form 2 saya belajar, saya akan ajar hari Khamis. Saya ajar hari Khamis. Okay. Okay, bentuk satu hujah detektif yang sah bagi setiap situasi berikut. Dia bagi kita satu persamaan ataupun satu penyataan. Kita kena bentuk premis 1, premis 2, kesimpulan. Itu satu lagi skill kita kena belajar. Okay, tengok saya buat. Tak banyak masa tapi saya buat jugalah. Because bab ni saya sebenarnya tak suka sangat lah. Dia boring. Tapi nak buat macam mana kan. Last minute yang ni pun saya rasa you boleh score punya bab ni. Tapi you kena ada knowledge. You kena ada knowledge. Kalau kamu tak ada knowledge, masalah juga. Okay. Soalan dia macam ni. Bentuk satu hujah deduktif yang sah. Nak buat ke? Kalau sah tapi tak munasabah, kena tengok dekat kesimpulan dulu ke? Baru tengok premis. Sah tu kerana kesimpulan kamu okey. Kesimpulan awak is no problem. Tapi premis awak tak betul. Maka dia tak munasabah. Okay? Bentuk suatu hujah deduktif. Dia banyak kena tulis lah. Terus kadang-kadang saya rasa macam nak buat macam mana. Bagi setiap situasi berikut. Okey. So, saya bagi satu contoh lah. Sebuah segitiga tak nak. Bagi yang senang saja. Masa ini semua orang boleh faham. Jika suatu nombor boleh dibahagi dengan suatu nombor boleh dibahagi. Okey. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Tepat dengan 2. Maka nombor itulah nombor genap. Nombor genap. Titik. Lepas tu kita sambung lagi. Bukan admits hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Admits kita hari Rabu. Hari Rabu dengan hari Jumaat. So anda boleh join pada kelas 2 kelas tersebut. Jumaat Form 5 admits. Rabu Form 4 admits. Okay. Lepas tu saya sambung. Kita nak pecahkan pada 3. Q boleh dibagi tepat dengan 2. Q boleh dibahagi tepat dengan 2. Tepat dengan 2. Lepas tu Q ialah nombor genap. Dia bagi 3 ayat. So pecahkan sajalah. Awak tulis premis 1. Dia sangat boring. Bab ni memang sangat boring. Tapi free marks. Markah yang percuma. So awak tulis baliklah.
Jika suatu nombor dibahagi tepat dengan 2, maka nombor itu ialah nombor genap. Ni premis satu. Maafkan saya lah, saya kena tulis balik. Jika suatu nombor dibahagi tepat dengan 2. Tepat dengan 2. Dengan 2. Maka nombor itu ialah nombor genap. Maka nombor itu ialah nombor genap. Kemudian premis 2 pun daripada ayat yang kedua lah. Dia suruh kita bentuk satu hujah. Inilah hujah kita. Hujah apa? Hujah didaktif. Okay. Zaman saya belajar tak ada bab ni. Bila tu? Encik David. Saya belajar tahun 90. Saya ingat lagi. Saya belajar bab ni Saya SPM tahun 96 ada. Okay. Kamu Encik David belajar SPM tahun bila? Q boleh dibahagi tepat dengan 2. Maka kita boleh tulis kesimpulan lah. Kesimpulan dia kita kena asingkan lah benda yang dibagi. Senang je. Keluar macam ni anda boleh buat. Oh 2010 tak ada? Ada. Siapa kata tak ada? Ada. KSSM ada. Tak perasan kot. Ada 2010 ada. Saya ajar dulu. Saya tahu. 2010 tu anak saya lahir. Ada. Mungkin kamu tak perasan kot. Ada. Dia bukan panggil penakalan logik. Dia panggil penakalan mantik. 199 ada. Ada. Saya tahu 1996 ada. Saya ambil SPM 1996. 1999 ada. Dah, jangan banyak nombor. Nanti kena violation. Okey. Kesimpulannya yang ayat terakhir lah. Q ialah nombor genap. So kalau dia keluarkan satu pernyataan seperti ini, awak kena pecahkan pada premis 1, premis 2, kesimpulan. Betul. Dalam panggil English kalau lah. Bahasa Inggeris saya tahu. Maksudnya saya mengajar pun dalam bahasa Inggeris juga. Topik ni dia panggil saya tak ingat dalam English dia panggil apa. Saya lupa. Last time they call it penakulan mantik, logical reasoning. Okay. Bentuk satu hujah deduktif yang sah. Ni. Dia bagi pernyataan 3 pernyataan. Kamu pecahkan pada premis 1, premis 2, premis 3. Kadang-kadang apa dia buat? Dia tak ada dikosongkan premis 1. Premis 2 ada, kesimpulan ada, you kena fikirkan premis 1. Memang macam tu. Ayat dia panjang-panjang. Tetapi simple. Anda boleh skor markah. Okay? Kadang-kadang dia hilangkan premis 2, dia bagi premis 1, dia bagi kesimpulan. Kamu kena isi apa dia premis 2. So macam tu punya soalan lah yang boleh keluar dalam bahagian 3.2. Nanti bila sampai kepada bahagian-bahagian soalan yang boleh keluar dalam exam, nanti saya akan bincang balik lah. Okey. Ada soalan nak tanya. Saya nak berhenti kat sini je. Saya tak nak pergi lagi banyak because sebenarnya itu sajalah dalam bab ni. Tak banyak pun. Tak banyak pun dalam bab ni. Okey.
So saya tak nak memanjangkan bab ni sangat, because bab ni sebenarnya simple je. Dia banyak menulis ayat-ayat dan dia banyak pada common sense saja. Satu lagi, common sense yang kamu ambil, knowledge yang kamu dapat daripada matematik. Kamu belajar lah kan, satu pusingan 360 darjah, apa lagi, segitiga, ada segitiga sama kaki, ada sama kaki lah, sama kaki kan. Segitiga sama kaki ni dia mempunyai tiga, apa kita panggil, tiga sisi yang sama panjang. Apa lagi, segi empat sama mempunyai empat permukaan yang sama panjang. Lepas tu kubus apa? Kubus mempunyai 6 permukaan. Tu semua benda-benda basic. Kamu kena tahu dan you boleh buat bab ni. Tu je. Simple. Kadang-kadang dia akan jadi very technical lah. Technical maths. So kena faham. Kadang-kadang dia very very simple. Dia tanya pasal dia kata rumus bagi dia tak minta rumus pun. Dia kata rumus bagi lilitan adalah 2 pi j. Jadi dia bagi 7, maka dia punya lilitan adalah sekian nombor. So apa pun kira je lah. Kamu kira dan kamu letakkan jawapan dia, tu je. And that's it. Not so difficult. Macam hujan balik. Alhamdulillah. Dia malam-malam sini Johor Bahru ni dia selalu hujan malam. Semalam pun satu malam hujan. Okay, saya tak nak panjang-panjang bab ni saya simpan kat sini sekejap. Nanti bila kita nak buat ulang kaji soalan-soalan yang berkaitan dengan peperiksaan ataupun percubaan, kata-kata percubaan. Banjir JB teruk tahun ni. Tak tahu kenapa. Okay, longkang semua sumbat kot. Nak buat macam mana kan? Dan bila saya datang kepada nak jawab soalan-soalan pasir papers ataupun soalan-soalan berkaitan negeri-negeri, dan kita akan tengok macam mana soalan ni kita nak dapatkan markah. Okay, so sekian saja untuk hari ni. Jumpa lagi hari lain. Besok InsyaAllah lah. Besok saya buat matematik tingkatan 5. Sambung dengan bab 3 kot. Masih lagi 3. Belum habis lagi. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.